Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TVPSS Insight Production. Pada hari ini, SKPNJ menerima lawatan penjembantu dan pemantauan pengurusan sumber dan teknologi pendidikan daripada pihak pejabat pendidikan daerah. Lawatan ini bertujuan untuk melihat, menilai serta memberi bimbingan berkaitan pengurusan sumber dan penggunaan teknologi pendidikan di sekolah. Marilah kita menjemput Encik Mio Faisal untuk sesi temu berringkas bersama TVPSS Insight Production. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah saranan atau penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memperkukuh pengurusan sumber dan teknologi pendidikan? Terima kasih Adik Haya atas soalan yang diajukan. Okey, pada pandangan saya, saranan yang saya boleh beri galakkan kepada sekolah lah untuk terus menganjurkan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan pelbagai kemahiran murid dalam merancangkan lagi dasar pendidikan digital negara, di samping dapat melestarikan kemenjadian murid dan seboleh-bolehnya pihak sekolah harus mengorak langkah dengan membina satu pasukan yang dapat bekerjasama dalam melaksanakan pelbagai aktiviti yang dapat memberi impak yang sangat positif kepada warga sekolah, khususnya kepada murid-murid. Terima kasih atas bersedia menjawab soalan. Sama-sama, jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mio Faisal atas kesedia meluangkan masa dan berkongsi pandangan bersama kami. Diharapkan lawatan ini dapat memberikan manfaat serta membantu pihak sekolah menambah baik pengurusan sumber dan teknologi pendidikan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi bersama TVPSS Insight Production. Bye!